Sedapnya. Bismillah. Sekejap. Semalam saya dapat hadiah. Orang bagi saya hadiah. Okay, so morning. Kita dapat merah. Oh, Afiq begini. What do you mean, Jannah? From Afifalicious to our makni Hafiz Sky. Thank you, Afifah. Ambut sini kat dapur. Tak banyak pun, kejap je. Boleh saya baca Hai Afiq, teruskanlah bersinar di tahun 2026. Mau teruskanlah apa yang lakukan Oh, kejar. Okay. Love Afifah. Thank you so much. Thank you, Afifah. Kenapa baju saya? Okay, jom. Tengok ada apa dalam. Wow. Oh my god, thank you. Vinyl record player. Tapi Lego. Wow, cute. Ini macam untuk saya juga. Wow. Blind box ZZ Meow. Cute. Ini ada. Thank you. What is this? Oh, okay. Oh, ya Allah. Hi, thank you for the gift. Thank you, Bapak Akila. Thank you. Oh! Wait! Oh my god! Oh my god! Afifah! What? Kau tahu tak apa ni? Kau tahu tak apa ni? Tak apa tadi? Curtis Ball! Oh my god! Curtis Ball, guys! Poyoyoy! Dan ada bracelet Afiq Sky. Kita pakai. Oh my god. Wih, dahsyat. Okay, I'm wearing this forever. Dekat bag saya. Oh my god, saya baru nak beli dekat yang original tu. Tapi original tu mahal sangat. Original tu berapa? 300 lebih, 400 lebih. Untuk macam ni je. Tapi thank you so much. Love. Oh my god, thank you so much. Dan kita juga ada blind box Meow lagi. Sama Meow dua. Thank you, Afifah. Love. Okay. Good. So now, ini saya dah terbuka dah. Saya tak sabar. Saya dapat raincoat, guys. And lawa gila raincoat ni. Thank you so much. Dan kita ada surat dari abang-abang kita. Yang tak apalah, kita nanti hantarkan kat korang. Kita dapat kitchen ni. Kita panggil apa? Afiq. Mr. Afiq. Thank you so much. Dan ada hand cream. Okay.
Wow. Dalam surat ni ada hadiah. Okay. Saya baca. Saya baca. Oh, hair clips. Ni hair clips. Oh, okay. Okay. Love. Thank you so much. Ni cabut. Love. Teha Debab. Teha Afanai. Thank you, Teha. Love. Tak boleh ni. Nanti kita bagi adik kita. Oh my god. Thank you so much korang. I could take you to the phone. Masuk tinggal. Tak buat mi coklat. Tak, hari ni diet. Hari ni water fasting. Jom kita buka ni. Saya macam nak pasang kejap. Jom kita pasang Ni bukan blind box. Ni Lego. Ya, bukan blind box. Macam Lego tu brand, ni adalah block. Yes. Dah buka dapur. Sebab saya malas nak korang tahu. Saya nak main game kejap lagi. Game saya dah banyak habis lah. Saya rasa saya lately ni saya main banyak game. Itu game saya habis. Okay. Alright, let's go. Korang sudi teman baru bangun, mana ada lama dah lah. Sama, saya produktif tau. Okay. Hai, baju kenapa baju saya? Okey lah ni. Panas tau. Saya pakai hoodie. Block of 4. Satu. And ni satu. Ni 4. 1, 2, 3, 4. Okay. And yang panjang, yang besar ni. Besar. Oh ni, 1, 2. Leg sikit guys. Cicil lah. Okay, jom. Macam mana cara pasang dia? Cara pasang dia, you ambil ini. You ambil ini panjang letak ini sebelah. Oh, sorry macam ni. So basically dia macam ni. Okay, letak sini. Macam ni. Okay. Sekejap je guys. Chill je. Basuh atas ni. Saya ni seorang-seorang kat rumah. Parents saya kerja sikit. Okay, saya kena buat macam ni straight. Okay. Tulis Popoyoy. Yes, Popoyoy. Popoyoy. Okay. Faham. Tangan luka ke sekarang? Yes, luka sikit. Semalam saya pakai tip kat sini. Kejap basuh. Kita ambil yang ini. Ni satu. Bulat. Rasa bulat. Rasa bulat thing. Ini satu. Memang ada satu je. Tak ada dua. So basically, what we need to do is you take this 4. When you put here, when
here. What do you put here? Okay. Oh, ada stiker kena tak? No, internet lag. Tunjuk sekali Lego tu. Wait a minute. Lag teruk ni. Lego tu bentuk apa? Dia bentuk vinyl record player. So, nombor 6. Dia nak nombor 6 letak atas ni. Oh, faham. Saya tunggu family saya balik. Sekarang saya seorang-seorang kat rumah. I'm home alone. Sengit sikit. Boleh lah. Okay. Settle. Okay. Apa tadi? Sebab boleh telinga? Sebab boleh, dik. Hai. Bye. Awak bye. Macam korang kerja je. Hari ni Ahad kot. Cuti. Lepak lu. Nombor 1 mana? Nombor 1. Oh, nombor 1 tak sini. Oh, patutlah. Ini ke? Oh, saya tak faham sangat. Faham. Sekarang dah faham. Alamak, kejap. Ni kena concentrate. Sebab ada stiker yang ada lubang kat tengah. Yang saya tak rasa lubang ni muat. Oh, yelah, memang tak muat lah. Patutlah. Okay, saya dah faham. Cabut dulu tengah ni. Okay, baru faham. Sorry. Okay. Jaya. Okay. Pak masukkan. Okay, satu siap. So, kita letak dekat. Oh, tak sini. Alright. Letak di sini. Tengah. Sorry lah kalau bosan sikit. Bye. Sekarang mandi ke? Tak tahu. Awak dah mandi tak? Rahsia. Sekarang nombor telefon. Awak nombor telefon saya ke? Saya ni. Awak nombor saya ke? Dah mandi? Dah mandi. Bagus. Nak nombor telefon saya. Kenapa korang nak nombor telefon saya? Cuba bagi satu sebab kenapa korang nak nombor telefon. Satu sebab kenapa korang nak nombor telefon saya. Dua. Buat list 1 kan 2.
Coklat, mi coklat. Sarah Afan. Bagi 2 sebab. Okay, jap. 2. 1. Bukan ni. 1. Banyak ini je. Sebab boleh. 1 sebab boleh. Tak nak alasan sebab boleh. Tak nak alasan sebab boleh. Alasan lain. Alasan lain, please. Okay, kejap. Sebelum tu kita balikkan. Mana satu ni? Oh, ni. Kejap. Sabar, Sat. Bagi kita pasang ni, Sat. Bagi kita pasang ni tu. Jangan komen lagi, sabar dulu. Okay, apa tadi? Sebab apa? Boleh ajar Matt. Saya tak pandai Matt. Malah nak sleep call. Oh, nak sleep call. Kalau sleep call nak buat pasal apa? Kalau sleep call nak buat pasal apa? Apa ni culik kan masuk penjara nanti. Itulah. Kalau kita sleep call, kita nak buat pasal apa? Pasal cinta. Wow. Pasal cinta. Macam sekejap. Sekarang tengok game SRG. Saya sempat tengok first game dari orang depan saya. Saya tengok orang depan saya tengah tengok. Waktu tu saya kat konsert. Semalam saya pergi konsert. Lepas saya nampak ada orang depan tu tengah tengok game SRG. Okay. Oh, ni ke macam ni? Faham. 1. Tapi sedih lah SRG semalam tak ada rezeki kan. 3-1 kan. Tak apa. Come back stronger guys. Okay, sini 1 dah siap. 1 siap ni. Okay, sekarang dah 2 ni. Ini 4. Baru bangun tidur. Mana ada bangun tidur. Lama dah saya bangun. Okay. Ni 3. 1, 2, 3. Araf mana? Araf kat rumah dia. Araf dekat rumah dia guys. Oh, sekejap. Ni 1. Apa pasang ni? All by myself. Don't wanna be all by myself. Sekejap. Allah. Pertanyaan siapa? Tududung. Curtis Mansion. Let's go. Kepunyaan Arafat, kepunyaan Allah.
Lagi apa lagi? Apa lagi jawapan kamu? Mermaid? Mana mermaid? Like teruk ni. Salah line saya teruk. Okay, kejap. Alright. Nama tangan tu luka. 6. Ini 2. Mana yang satu? Jatuh ke? Mana tadi? 1. Oh ni. Okay, sorry. Baju tu pakai low. Kalau tak nak, paklah buka aurat pun. Okay. 2 ni. 2 ni. This 2 ni. 1 ni. 1 ni. Alright. So, masuk ni. Okay, dia masuk 2 ni. Sekejap, saya nak tunjuk korang hasil dia nanti. Okay. Oh, thank you Afifah. Love. Thank you for the cucu. Thank you so much for the cucu. Okay. Okay. Thank you guys. So, ni. Faham? Oh, masuk ni bawah ni. Faham? So, ni. Okay. Take it home. Okay. So if you're ready, I need you to love me. I wanna see it in motion in 3D. Comel awak ni. Mana ada awak lagi comel? Awak lagi comel lah. Mana ada saya comel? Saya tahu awak lagi comel. Tipu je. Oh, thank you so much Afifah. Baiklah awak ni. Thank you for. Hey, what? Thank you Fifa. Love you. Thank you so much. Love you guys so much. Balik you punya. Kena keluarkan balik. Sekejap. Ketap lah tu. Rupanya macam ni. Saya terbalik. Okay. Thank you. Thank you for the gift. Sweet lah korang. Now. Oh my god. Saya ingat sekejap je buat ni. Okay, dah buat. Okay, so sekarang ni. Satu ni. Satu ni. Satu. Alamak, mana satu ni lagi. Oh ni satu ni. Satu ni. Sekejap. I can take it to the phone. Yeah, guys. Alright, 6, 7.
Okay, sorry. Alright, so saya dah mandi lah. Siapa kata saya tak mandi? Saya dah mandi dah semalam. What do you mean? Saya dah mandi. Saya mandi semalam. So kira kau dah mandi lah. Kan? Kira dah mandi lah tu. Kira semalam kan dah mandi. Cukup lah. Nak mandi banyak kali kan? Cukup. Mana ada awak lagi busuk. Saya berpeluh peluh saya berbau vanila guys. So kejap. Mana lekuk ni? Okey, jap. Masuk bawah ni. Masuk bawah ni. Sabar sangat. Tak nak bazai. Betul tak nak bazai? Betul tak Arefi? Saya bau vanila kan peluh saya. Peluh saya bau vanila lah. Iya. Kejap. Masukkan ni. Oh, kalau sekali mandi kami bagi rose. Tak nak rose. Tak nak apa-apa. Kejap. Masukkan ni. Sabar lu. Oh, sini. Sekarang minat Cortez ke? Of course, we're cool. We're cool. Tahu tak? Johor tu jiran saya. Ni jiran saya sebelah ni kono. Thank you for point of view. BF pujuk girlfriend. BF pujuk girlfriend macam mana? Pujuk apa? Pujuk mana? Okay, kita dah nak sampai penghujung guys. Sabar saat. Bertahan guys, bertahan. Okay, so stiker 2 dan 3. Okay, buat ni, buat ni. Stiker nombor 2. Hah? Nombor 2? Faham. Maaf, ku telah menyakitimu. Kejap. Okay. Bin nak buat live. Ni bukan live ke? Saya tak tahu ni bukan live ke? Kejap guys. Penuh kesabaran guys. Semua kena tunggu. Lepas ni kita borak panjang. Okay, lepas ni kita borak panjang. Janji. Bagi saya buat ni. Okay, lepas ni kita buat panjang. Kecil. So sekarang ni dia nak kita ambil ni. Satu ni. Okay, so yang tadi kat bawah tadi kita letak. Okay, letak 2 ni. Okay, so kita letak sini. Oh, Meeting. Notification untuk meeting. Meeting. Janji betul meeting. Tak tipu. Meeting. Oh, cakap meeting. Okay, start letak tengah ni. Okay. Ya, meeting. Tapi meeting tu tak ada hari ni. Sebab saya dah set lama banyak kali. So, sebab tu dia ada alarm tu. Betul. Tak tipu.
Okay, kejap. Kita letak. Okay. Ui, dah nak jadi piring hitam dah guys. Tipu dosa. Tak, betul. Tak percaya. Tengok Okay. Tengok. Saya buat alarm 2.10. Dia tulis apa ni? Meeting shooting. Nampak? Dah terbagi spoiler dah korang ni. Korang lah ni. Salahkan diorang kat kirim. Bukan saya. Salahkan diorang. Ni. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejati. Oh, okay. Oh, hari tu saya dapat skar panda tau. Saya dapat satu skar panda. Skar panda lawa lah. Sekarang awak pakai phone apa? Saya tak boleh cakap lah phone apa. Oh, saya boleh cakap tapi dia bukan handphone tu. Saya pakai Samsung A36 Pro. Sorry, Samsung Galaxy A36. Salah. Okay, kejap. Guys, tak jadi lah guys. Sikit lagi. Wih, dah jadi dah. Ni dia punya ni. Cantik. Okay, sikit lagi. Sabar guys. Sikit lagi. Janji. Mana tu? Ni. Kejap. Kejap. Sikit lagi. Sabar, bagi saya masa untuk melihat ini. Okey, kejap. Sikat nombor 4. Okey, sikat nombor 4. Itu kan ni, apa? Saya ingat lah. Okey, kejap. Faham? Okay. Lepas tu okay, macam ni 12. Janji apa tu? Janji apa yang janji guys? Apa yang janji ni? Saya tak nampak. Ada orang box. Okay, boleh saya tunjuk sekejap. Apa yang janji ni? 8. Pizza nak 8. 3, 4, 5, 6, 7 8. Janji apa? Nak tengok blind box sekejap lagi. Okay, saya pasal. Lepas tu ni pun 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What do you mean? So we have 7 here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. Dia tak ingat lah. Apa tu? Sabar Sat. Dia akan lag. So korang kena tunggu kejap. Dan ni pun nak 8. 1, 2. Saya pakai semua kot. Dah nak habis. Ni pun dah habis. Cukup. Pakai semua. Pakai je semua. Okay, so. Faham.
Poyoyoy. Abang Sky 67 tak elok. Ni mesti korang tengok video budak yang cakap pasal tu, agama tu tak. Bagi saya 67 ni hanya nombor, guys. Masing-masing ada Masing-masing ada pendapat sendiri. Tapi bagi saya akan ambil yang itu hanyalah nombor. Dan bukan kita ni menganut agama apa pun. Dia bukan kita mengikut apa tu, ajaran orang tu, yang saya pun tak tahu benda. Selama ni kalau saya sebut 67 sebelum ada keluar video tu, maksudnya adakah kita ni faham kan? Padahal kita cakap sebelum tu, sebelum viral 67 ni. Kejap Oh, ini ke? Okey, mula-mula kita kena letak ni. Ni kita ambil ni. Lepas tu kita kena letak dekat sini. So, contoh kalau macam ni, letak sini. Oh, faham macam ni. Tak mudah juga ni. Sangat senang aja. Okey. Dia kena buat banyak. Hi, Adawiyah. Hi, Shirai. Hi, Hiro. Thank you for the gift. Okay. Oppa Gangnam Style. Macam lain lah. Nuna. Kejap. Kita cuba buat sepantas kilat. Sebab part ni dah kecil-kecil. Kita kena buat 8 kali pula tu. Nak bagi besar tu kan. Allah, jatuh pula. Okey, terbalik saya buat ni. Betul lah kan? Betul lah. Okey. Janji yang pantas, cubalah, kita cuba. Lepas tu kita borak. Okey. Janji. Sekarang nak borak dengan kita. Tak nak borak. Baik. Okey, cantik. Kejap, sikit lagi. Cepat, satu lagi part tu. Cepat. Satu? Mana ada satu? Mana ada satu? Ada lagi banyak. Okey. Banyak lagi rupanya. Sabar sekejap. Sepantas kilat ni. Okey, mantap. Okey, mantap. Masuk, okey. Lagi berapa? Kita kena habiskan terus sebab dia nak, ni last move dia. Okey. Last move dia. Akhirnya juga harus kurelakan.
Let's go. Sekejap. Sikit. Kenapa rambut Sky terlalu serabut? Ni style Japanese guys. Kalau korang buat style sikat tepi je boring lah. Nanti nampak skema sangat. Lepas tu rambut saya selalu nampak serabai. Sebab memang saya suka style serabai ni. Cause I'm built different. Dia lain orang, lain identiti lah senang cerita. Macam kalau korang nak nampak kemas sikit, nak look yang kemas, korang boleh tengok Araf. Araf kan selalu buat look kemas. Saya tak suka look kemas sangat. Dia macam, saya always with my messy style. Messy hairstyle. Apa saya tak masuk-masuk ni. So, sebab tu kita lain orang, lain identiti. So kalau korang nak yang style macam pacak-pacak sikit, pergi Daniel. Kan, betul tak? Daniel ni kan style dia pacak-pacak. Pacak-pacak style dia very spiky. Okay, ni last dia. Belum last lagi. Almost last. So, lain orang, lain dia punya minat. Macam tu lah. Ada orang minat rambut style sikat tepi tu, tapi saya tak suka. Dari zaman sekolah lagi. Sebab dari dulu saya dah buat rambut macam tu. So saya dah rasa boring dengan rambut macam sikat tepi biasa ni. Kadang saya buat ke depan. Yang kalau korang tengok waktu mobile tu, saya semakkan dia ke depan. Waktu kalau korang tengok waktu, cantik. So waktu, ni terbalik patutlah. Waktu macam semalam saya buat Messi juga, tapi Messi yang Korean 60-40 macam tu lah. Semalam pun saya suka rambut tu. Saya suka rambut semalam. Okay, so dia punya last je adalah letak benda ni sebenarnya. Kena letak stiker satu-satu. Ni leceh sikit lah, sebab saya stiker ni saya malas sikit. Saya ingat letak. Jadi saya dah letak dia. Dia asal cukup syarat dia. Macam cukup syarat cukup lah. Boleh lah ni. Malas betul lah stiker ni. Kehilangan cinta sejatiku. Komen bukan-bukan apa tu? Siapa komen bukan-bukan guys? Siapa yang not good dalam ni? Tu Cortis Ball. Yes. Ada Cortis Ball guys. Komen besar. Alamak, saya tak perasan tadi. Laju sangat lah korang komen. Allah, sengit banget. Saya nak cari yang like vinyl macam ni lah. Like actual classic punya. Sebab yang uncle belikan, ayah saya belikan. Alright. So, the last move is this thing. You put it here. Okay. And then this horn belakang dia, and then horn dia sini. Okay, sini letak dia. So
So saya akan letak dekat sini. Oh. Oh. Zeng. Tada. Gogole gongole. Gogole gongole. Tada, siap. So, jom kita buka satu ni. Saya saja nak buka. Bismillah, kita tengok dapat apa. So, dia ada macam kucing dengan kucing dengan kelapa, kucing dengan tembikai, kucing dengan aiskrim. Jom kita dapat apa. Sabar, ni bukan Lego, ni bukan Lego. Ni blind box. Okay, sekejap. Oh, tak dekat. Oh, keras. Bukan. Kucing dengan aiskrim. Sorry, bau plastik. Comel. Mesti orang letak je miniature. Thank you so much. Thank you, Afifah. Kita simpan dulu. Letak semua dalam bag. Ni, letak di sini. So, itu dia kejadiannya. Kejap. Fine. Itu. Oh, duduk dah sini. Mana lagi? Oh, iyalah. Extra, okay. Telur tu dah nak habis. Mana ni? Ni. Ada banyak lagi lah. Separuh papan lagi. Girl, siapa less PMI? No girl, I don't want girl. Bella, stop it. I don't want girl. Go find somewhere else. Bella, OMG. Siapa bias Sky kat Kurtis? Saya minat ni Samad Labu. Belanja Kurtis Ball. Ui, mahal lah. Nak tengok blind box tu. Dah habis tadi. Dah tengok dah. Kira lah siapa lagi. Mana ada Ahmad Labu. Saya main Ahmad Labu dengan Ajim Kabil. Sekarang minat Abu Sama. Orang minat Abu Sama. Sekali lama ke live. Lama jugalah kan. Ahmad Labu dengan Haji Kasim. Haji Kasim style juga dia nari. Sky, Araf tak live ke? What do you mean live? Like I-L-I-F-E? No, Araf is always alive. Sekarang minat siapa dalam Kurtis? Ajim Kabil. Buat event kat Muar. InsyaAllah. Kenapa hari tak live? Tanya Arif, bukan tanya saya. Takkanlah kita orang ni kalau live nak kena live serentak semua. Momennya mana ada kita orang main lah. Siapa tu sekarang? Mana ada Kurtis nama tu? Adalah Ajim Kabil,
Oh, masa awak Cortis yang Korea tu ke? Oh, ada. Saya minat Haji Talkum. Tuan rumah ke? Saja je. Saya nak knife challenge. Oh, yang knife tu ke? Apa? Enhypen. Sekejap. Kita kena verify ni. Thank you Adil. Thank you for the gift. Thank you for lengkapkan gift tadi. Love. So kita dah dapat dua apa ni? Kita dah dapat 2 Galaxy. Thank you so much. Love. Thank you Chasha. Okay, jom kita mulakan Q&A kita. Let's go. Sila tanya-tanya. Buka kipas kan. Okay. Sila tanya. Tanya. Sky, kenapa rambut serabai? Fashion. Sky, kenapa rambut serabai? Fashion. Sky, kenapa rambut serabai? Fashion. Betul. Ada 440 orang, 400 yang sekarang ni tak buat apa-apa. Tengok live saya. Jangan goda saya. Masa awak korang kata rambut ni serabai kan? Takkan rambut serabai ni boleh goda korang. Hello. Cepat tanya. Baru bangun ke? Tak. Sky Vice and Heaven siapa? Haji Kasim. Sky dah vote Alpha belum? Korang kena vote. Jangan lupa untuk vote sekarang dekat Gempak. Thank you Arif for the gift. Sky minat apa? Saya minat menyanyi. Baik nak pergi sekolah petang. Jangan pergi lagi. Awak hari ni Ahad. Kenapa awak sekolah hari Ahad? Ke awak duduk Johor? Sky, saya minat Alpha. Saya pun minat Alpha. Haji Kasim, ya. Thank you Liana. Saya tengok Sky. Saya pun percaya tengok awak. Sky, semalam Amar menang XO. Serius lah. Liana, thank you kat Liana. Love. Amar mana ni? Amar Nazan. Amar Nazan Fries. Sky dah... Apa ni? Serius saja. Kat Johor sekolah hari ni. Oh yeah, dah tukar Tadi cakap pasal Kortis. Thank you Sina. Thank you Arif. Thank you Mr. pula NR Huda. Nurul Huda. Apa guys? Kortis dah ada light stick. For real lah. Ahmad TTMM. Ahmad anak Meng. Oh, geng Hadi tu. Kawan Hadi. Gurau je lah. Mestilah kita kenal. Hari tu kita kerja dengan dia. Aziza. Ahmad Azan. Thank you Aziza. Thank you Narina. Alpha Piramid Salma. Sky, thank you for the gift Arif Nadia. Kenapa semalam keluar pintu belakang? Saya tunggu lama dekat bawah. Jangan salahkan saya. Bukan saya. Bukan kita orang. Thank you Afif Alisha. Thank you semua. Apa tajuk lagu baru? Ikan kekek Mak Elok. Tak semua soalan saya boleh jawab dengan betul guys. Sebab ada PNC. Sekarang masak mi coklat lagi tak? Tak lah. Hari ni kita diet betul lah. Kita tak makan. Okay. Okay, siapa lagi? Apa lagi soalan? Wow, thank you Liana. Love. Hello Sky. Hi Ani Reis.
Thank you. Thank you Kak Nana. Sekarang suka siapa kat N-Hyphen? Saya tak tahu N-Hyphen guys. Jangan marah saya. Saya tak tahu siapa pun member dalam N-Hyphen. Seorang pun saya tak tahu. Kalau korang tanya saya elite, saya boleh cakap. Hai. Thank you for the gift. Thank you Shell tadi. Thank you Huda. Kenapa rambut Sky? Sebab tak style. Tak styling kan? Sky tahu NCT Dream pun tak tahu. Thank you Sina. Thank you Sina. Rindu Sky. Saya pun rindu awak. Kita bila kita nak jumpa? Sky suka siapa dalam AI team? Saya suka Mal Kodok. Sebab Mal Kodok je yang saya tahu. Saya tak kenal yang lain. Sebab dia ada lalu kat FYP. Saya tengok-tengok itu. Nak Sky. Saya pun nak awak. Saya dah mandi lah. Thank you anyways. Thank you korang. Sekarang je lepas mamak saya belanja. Mamak je. Saya nak macam apa tu, siapa cakap tu? Alah, lupa nama dia. Yang janji tu. Alah, tak apalah, lupakanlah joke. Alah, tak apalah, lupakanlah joke tu. Saya pun nak buat je. Tak ada. Nak western food tak? No western food. Datang kan Perlis. Makno, yes Makno. Saya nak matcha. Tak buat konsert kat utara ke? Oh, tak tahulah. Macam tak ada je. Lag. Biar lag. Sebab memang akan lag. So saya tak boleh buat apa. Siapa baris Sky dalam Alpha? Ridwan wannabe. Ridwan Singapore. Siapa yang baik dalam Alpha? Sky. Thank you. Apa tadi tu? Tak perasan lah. Tiba-tiba dia atas kepala. Thank you for the gift. Sky esok kerja ke? InsyaAllah kerja. Kau tengok e-sport tak? Saya suka main e-sport. Dan saya nak main e-sport sekarang. 2.45 kita end live. Wow, Honey Race. Thank you, Honey Race. Thank you, Honey Race. Ship AI team tak ship AI team lah. Sekarang suka apa? Apa benda ship tu? Thank you, Lana. Thank you, Kak Nana. Apa benda ship tu? Abang Sky, waktu abang pergi Korea, ada audio yang nama Mona Lisa. Apa tu? Oh, Saya suka siapa dalam Baby Monster. Daniel tahulah saya tak kenal lah Baby Monster. Sebab tu, waktu saya dapat special photocard dari Baby Monster, lepas tu saya tak kenal, saya bagi je Daniel. Sebab Daniel nak. Kitchen apa tu ni jauh? Cortis. Majok. Thank you dah. Baru itu saya pergi Kuantan guys. Like what do you mean nak pergi Kuantan? Okay, miau. Kira saya nak buat miau tu. Saya sebab bila asyik kerja saya nak buat miau tu tak jadi. Saya nak bagi satu gift. Boleh jadi baju, boleh jadi apa-apa, merchandise dari Sky. Tunggulah. Saya kena biar uncle handle kan. Saya tak marah. Partner AI team. Okay, korang suka partner siapa dalam AI team? Thank you sebelum Kak Farah. Thank you. Kenapa semalam Alfa tak buat Mona Lisa? Sebab itu je yang diorang bagi kot. Saya tak tahu semalam kenapa. Oh, sebab space kecil. Itu je. Karina siapa? Karina Espa. Oh, saya kenal Karina Espa. Saya ada poster besar Karina Espa. Nak tengok? Thank you MZ page. Saya ada poster besar Karina Espa. Bukan.
Kanda dengan Rina. Saya tak tahulah guys. Oh my god. Saya dengar cerita Arif awak pergi audition ni audition apa tu? AI team tu, betul ke? Ui, thank you Sina Rina. Betul ke? Serius lah. Siti Min sekarang minat artis tak? Tak, tapi saya ada beli like stay artis. Jom lepak Putrajaya. Putrajaya mana tu? Thank you page. Hani Rais. Mana Afiq dapat nama Sky? Saya langit. Sebab saya suka langit. Mana awak tahu stok dia? Mana ada awak yang keluar? Awak yang keluar dekat FYP. Teh Harida. Thank you Teh Harida. Hi. Thank you but hi. Sky minat BTS. Come on lah. Give me free BTS tickets. Saya rasa saya tak akan dapat berlawan dengan dorang. It's not about money. It's about timing. It's about timing. Tapi saya ada kabel. Saya ada kabel lah. Saya ada kabel. Saya boleh pakai. Saya kena pakai kabel tu. BTS minat yang mana? BTS minat Jungkook. Lepas tu nak balik ke Malaysia, tak nak balik. So Alpha belikan. Alpha pun tak dapat. Saya ada kabel. Kau nak tahu kabel saya siapa ke? Nak tahu kabel saya siapa? Nak tahu kabel saya siapa? Saya ada version tu. Tak. Saya bagi kawan saya. Saya belikan untuk kawan saya. Nak tahu. Saya tak tahu dia boleh jadi kabel ke tak. Kita try. Sekejap. Kita try tanya dia. Hello, I'm on live right now. I'm on live right now. Hello, I'm on live right now. Kenapa Afiq Sky? Adik Oda, boleh saya dapatkan tiket BTS 2 tiket ke 3 tiket? Menggunakan. Can I get BTS tickets? Oh my god, please. I'm begging you. You gotta ask Siti yourself. Kena minta Tok T. Tok T? Okay, when can I meet Tok T? You have to come to the office. What office? Why you sound so like baru tidur ni? Bukan baru bangun tidur. I don't know, my voice is like iu. No, you baru bangun tidur Bodoh ke? Okay, so never mind. Okay. Sorry. Okay. Tell me earlier. It's okay. Okay, apa? Okay, tak apa. Buka je. Oh my god. Okay. Buka je kamera. Oh, faham. So, kita boleh dapat dapat BTS ni tiket. Thank you dah. What? I didn't say anything. Nampaknya kita boleh dapat BTS tickets. BTS tickets. Please, BTS tickets. BTS ticket is mine. BTS tickets mine. Mine also. No. Sky. Lag. Apa ni? BTS is mine. Whatever. Okay, I'll call you back later. Bye. Okay, fine, bye. Kita dapat free tiket. Woo!
Kalau tak pun kita call Arabella. Let's go. Arabella. Tak apalah, nantilah. Jangan kacau dia. Okey. Tak pun kita minta Kak Kirin. Jom kita call Kak Kirin. Belikanlah untuk Alpha Nice. Sky pun dah start dapat. Kita minta baik-baik tau. Kita minta baik sebab ni bos besar ni. Bos besar ni. Jadi dah dapat tiket kan. Tu 31. So saya tak nak pergilah. Saya nak simpan duit. Kak Kirin cepat nak angkat. Cuti tak nak angkat call ke? Kak Kirin, come on lah. Kak Kirin. Juta tak mungkin juta tiket dia. Beribu lah mungkin. Saya agak-agak ada lebih dari 20,000 harga dia satu tiket. Kalau orang jual balik lah. Kak Kirin tak nak angkat. Tadi Kak Kirin tengok. Minta kat Kak Syida. Jom kita tanya Kak Syida. Okay, kita tanya. Saya rasa diorang ni tak nak kerja ni. Diorang tak nak apa, kerja hari cuti. Okay, tengok. Mana favourite sky apa? Merah. Merah hitam biru. Merah hitam biru. Tak kirim call. Assalamualaikum Kak Kirin. Assalamualaikum Kak Kirin. Tak payah. Kita tahu awak tengah live. Kak Kirin dah tak live dah lah. Tak payah kan? Kak Kirin, kenapa tak buka kamera? Buka kamera. Saya rindu Kak Kirin. Tak boleh. Kita takkan nak keluar ni. Oh, ya ke? Tak kerja ke hari ni? Hello? Dengar. Oh, tak kerja ke hari ni? Mana kerja hari Ahad? Oh, Kak Kirin Apa fans awak suruh tu? nak tiket BTS. Awak ingat kita bukan ke? Tak ada Kak Kirin. Nanti kalau boleh suruhlah Gempak collab dengan BTS punya tu. So bila Astro Gempak collab, ada tiket. Tiket tu bagi saya. Jangan bagi yang lain. Saya cakap awak. Oh tak boleh? Oh tak boleh? Janganlah. Okay, so lah Astro mana-mana yang boleh collab. Astro original, Astro Gempak, Astro First. Nantilah kita try usahakan. What bos saya cakap tu. Bos cakap love boss. That's why we love boss. Pergi mandilah. Serabai sangat rambut tu. Oh my god, style lah ni. Bila masa colour rambut baru ni? Bukan, dia macam ni cerita dia. Kan waktu kita shooting Asyik warna kena spraykan rambut kan. So saya macam geli. Dia rasa bila spray tu saya tak selesa. So sebab kita tak selesa, kita kata apa kata saya cat je rambut saya warna hitam balik semua. Lepas tu ada orang kata okey. Tapi ni bukan hitam, ni brown. Sebab kak Nat kata jangan bawa warna hitam. Okey lah, nanti nak shoot MV lagi. Kan bagus. Shush live ni. Awak kan suka spoil. Ini awak yang spoil. Kita tak tengok ke orang spoilkan lagu?
Yang mana lagu baru? Lagu mana satu? Lagu raya ke? Bukan. Amin lagu mana satu? Korang memang pakak spoil yang bagi korang. Okay, nak spoil sikit boleh tak bos? Dah hari tu dah alalang spoil. Tak payah. Oh, tak. Nantilah Sky. Okay. Raya. Okay, bye. Pergilah lelaki kita keluar ni. Okay, bye. Love you, boss. Bye. Oh, macam tu je letak. Okay. Bos yang spoil, bukan saya spoil. Jadi oleh itu, kita menamatkan live kita. Thank you so much for the gift. Thank you for the hat, for the rose, for the galaxy. Thank you so much. And for the cucu and everything. Thank you, Kilon. So, sampai situ saja live kita. Semoga kita berjumpa lagi di live akan datang. Okay. Love you guys. Bye-bye. Thank you teman kita. Order. Kita minta lagi sekali. Hai, thank you Adana. Taruh internet Kau order lagi sekali. Kita pernah. Hi. Hello. Hi. Yes. Are you online? No. Are you online right now? No. Sis. Sweat. Wait, siapa tu? Siapa sebelah tu? Malaysia Arisa. Oh, hai Arisa. Ada tutup. Oh, korang ni ke? Apa, sleep over ke? Mantap. Hari ni ada job. Hari ni ada kita nak kipas saya because inside Oh, kenapa cakap formal sangat? tak cakap formal lah, you kenapa? Okay, sekejap. I call you back. Bye. Call lah. Call siapa? Okay. Tadi Jana masuk kan? Jom kita call Jana. Jana Izwandi, dia adalah kawan saya, kawan lama. Dulu dia pernah keluarkan lagu dan saya tolong dia. Nyanyi cover untuk dia. Macam malu lah. Nantilah. Malu pula saya nak call. Lama tak call. Tiba call pula. Okay lah, tak apa. Kau budak ada Alpha. Baik, saya jumpa je terus. Okay, bye. Alright. Okay lah, bye. Nanti please lah, jumpa lagi kita di event akan datang. Okay? Love you guys. Siapa yang datang semalam sebelum tu? Siapa yang datang semalam? Macam tak nak mandi je hari ni. Malas nak mandi. Ada orang tu kata saya tak mandi sama je muka saya. Siapa datang semalam? Siapa datang semalam? Jawab dulu. Tak, sebab jauh je ke? Tak ada yang datang semalam. Macam mana look saya semalam? Okay tak? Macam mana look saya? How's my look yesterday, guys? How's my look yesterday, guys? You don't know? Okay tak? Semalam saya buat sendiri. Saya pakai baju tu sendiri. And of course Kak Liana selalu sponsor kita. Thank you so much. Sponsor kita punya seluar. And macam mana? Kita make up sendiri. Rambut buat sendiri. Baju pakai sendiri. Macam mana? Okay tak? Macam mana? Okay tak? Style tak? Thank you. Dalam live? Oh, ya ke? Oh, sorry. Oh, Jana. Oh, saya nak call Jana tadi. Dia kawan lama saya. Tak apalah, nanti kita live dengan Jana. Nanti next live kita live dengan Jana. Outfit meletop. Thank you so much. So, sampai situ saja live kita sebab kita dragi daripada 900 orang jadi 400. So, tak apa. Sampai kita live lagi sekali. Bye.
Saya tengah balance kursi saya. Okay. Bye-bye. You can fly. Boy. Thank you for the gift, guys. Love you. Love you, boys. Ikaw ini. Sekejap. Thank you, Adil. Sekejap, baru nak end. Jangan bagi gift lagi.